Korang kena tengok hasil dia nanti ni, cik guys. Korang kena tengok hasil dia nanti ni, cik guys. Cik Mai nak share satu kemahiran hidup yang semua orang kena ada. Steady kak, saya perlukan kemahiran hidup akak. Please lah, buat je nasi goreng Cina one pot ni. Saya tengah berusaha ni kak, sabar kak. Korang masuk je terus dalam ni. Jangan tambah garam, gula atau perasa apa pun. Garam, gula dan perasa tu adalah haram. Tambah carrot, jagung dan udang. Tambah daun sawi, batang sawi dan juga fish cake. Sak boleh berperang ngamuk bangun sahur kalau tak tekan switch. Nampak macam akak tu letak minyak, saya letak minyak sikit. Tengoklah hasil kejadian dia waktu buka ni. Tengoklah hasil kejadian dia. Pucat semacam. Mencurah segala tenaga nak menggoreng atas kuali. Mencurahkan telur yang dah digoreng. Gaul-gaul sikit bagi sebati nasi goreng kita. Dah buat nanti Mai datang sini balik komen sedap ke tak sedap. Ni saya nak komen lah ni, sedap ke tak sedap nasi goreng ni. Rasanya macam kena scam dengan akak ni. Nasi tawar macam tak cukup flavor ni. Lepas tu macam tak ada rasa goreng-goreng tu. Rasa kosong je. Je komen sikit, saya salah ke akak tu scam?